RUHAINIES dan Sarah YASMINE buka cerita lama di THREADS. Netizen mula DESAK Bella Astilah bersuara. Melampau sangat. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Isu lama melibatkan pelakon Ruhainis dan individu dikenali. Sebagai Sarah Yasmin kembali hangat apabila kedua-duanya dilihat saling berbalas kenyataan di platform Threads. Menerusi beberapa hantaran, Ruhainis tampil mempertahankan diri susulan dakwaan melibatkan rakaman suara yang didakwa mengaitkan namanya. Namun, pelakon itu menegaskan ia bukan suaranya dan menyifatkan perkara tersebut sebagai fitnah. Dalam masa sama, Ruhainis turut mempersoalkan mengapa isu tersebut timbul semula selepas sekian lama. Banyak sangat menipu this girl, tak apalagi dia menipu ni. Kenapa I tak tahu? Action need to be taken. Di ruangan komen, ada yang mendakwa situasi ini seolah-olah cubaan untuk membuka semula cerita lama. Malah ada juga yang menggesa Bella tampil mempertahankan diri. Boleh pula tag SY terus. Nampak sangat dua-dua bergabung nak jatuhkan base. Jangan main down air yang tak mendidih lagi. Once dah mendidih, boleh melecur tangan. I said what I said. Selain itu, terdapat juga netizen yang meluahkan rasa jemu dengan isu lama yang kembali diperkatakan. Number hate, but sudahlah. It has been fucking 2 years, kata dah move on. This seems like you're starting a game that you've been planning on. Tak puas hati ke Bella dapat yang berhormat. Setakat ini, Bella Astilah masih belum mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung perkara tersebut.